Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya hari ini hari Ahad 3 Januari 2024 Masehi bersama dengan 3 Rejab 1442 Hijriah seperti biasa. Sekarang pukul 6.10 petang seperti biasa. Video daily report kita pada petang ni. Malam tadi saya tak keluar ke mana-mana. Tidur dah ada pukul 12.30 malam. Lepas tu bangun dah ada pukul 5.30 pagi. Bangun, terus mandi-mandi, kemudian semaya isyak mungkin malam tak ada sempat semaya. Lepas semaya isyak tu, dah ada pukul 5.50 tu saya terus 5.44 tu saya terus pergi ke masjid. Seperti biasa semaya sujud sajadah lah. Semaya subuh berjemaah di masjid, sujud sejadah. Lepas tu ada biasa ada sarapan pagi. Ni jemaah pertama lah, tahun baru ni, tahun 2025, jemaah baru, jemaah pertama lah. Lepas tu balik tak terus balik, terus pergi ke kedai cekda. Lepas tu kedai fikri seperti biasa lah, minum pagi sampai ke pukul 12 tengah hari baru balik tu relax rumah sekejap, mandi ada pukul 1 tu, dekat pukul 1 dah ada 12.50 tu. Terus bertolak pergi ke masjid lah untuk semaya pada Jumaat pula. Lepas sudah semaya Jumaat tu terus balik, ada pukul 2 tu terus balik. Lepas tu duduk main internet sepanjang hari ni. Pada Jumaat dah tertidur sekejap tadi. Semaya asar dah ada pukul 5.50 saat ni baru semaya asar. Tertidur dulu tertidur lagi tertidur, tak ada bahasa itu, so mengantuk tertidur. Kabar tertidur, bangun dah ada asar 4.30 dah tertidur. Mengantuk tertidur, bangun pada pukul 5 berapa ni, 5 lebih 5.20 tu, 5.50 semaya asar dah ada 5.50. Lepas tu 10 saat ni, 10 minit ni saya terus buat video ni. Lepas tu di kedai fikri tadi saya sempat order barang lah dari Shopee, capa jepit untuk lengkap ke busana silat saya tu. Bawa tu ketat, bukan ketat tu, longgar sangat. Saiz 42 saya lapar. Ni saiz 7 lah pula. Saiz 41 lah pula ni. Kasut pun saya beli saiz 42. Kalau dengan kasut tak apa, molek dengan saiz 8, saiz 42. Sedap pakai. Tapi kalau selipar longgar, jadi longgar pula. Ia tak sama saiz ya. Kasut sepasal saya beli kasut sepasal. Dan ada juga kasut ada saiz 42 tu, ada juga ni longgar setengah kasut tu. Kalau biasanya 42 sedap lah. Biasanya kalau 7 ketat tu. Tak sikit kalau 7. Okey, lepas tu dia biasanya saya lapar lah saya. Tapi kadang-kadang tu lapar tu jadi ketat juga. Setengah-setengah, tak tahu jenis saiz ke bila tak. Dia atas kasut jugalah. Lepas tu tu lah, sekadar itu sajalah. Maklumat saya ada barang dah. Mungkin ada 3 lagi sebab ni barang lokal. Bagi tempat belakang ni mungkin barang luar. Kailah tak dapat lagi. Dia punya hadiah tu kan, baju Shinobu tu. Kimono Shinobu. Okey, sekadar itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.